Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kes hari ini adalah salah satu kes yang agak hot juga dan merupakan salah satu kes yang paling bersejarah dalam sejarah Britain. Sebabnya banduan ni balas dendam dekat polis selepas beberapa hari keluar dari penjara. Nak tahu tak punca dia apa? Ex-girlfriend dia bercinta dengan polis. Dia baru je keluar dari penjara, tahu-tahu girlfriend yang dia sayang sangat-sangat ni curang dengan dia dan couple dengan polis. Geram, marah dan cemburu punya pasal, akhirnya dia telah serang diorang berdua ni. Selepas kes dia serang diorang berdua ni, dia bagi ancaman pula kepada pihak polis dan dia sendiri yang isytihar perang dengan polis tau. So bermacam-macam cara lah pihak polis ni nak tangkap dia dan macam-macam benda lah yang terjadi. So macam biasalah, kalau korang nak tahu full story dia macam mana, tengok video Nina sampai habis, okay? And so without wasting any time, let's get started. I'm not on the run. I will keep killing police until I am dead. They've hunted me for years. Now it's my turn. Pada tahun 1970-an dulu, ada sepasang kekasih ni yang baru bercinta, iaitu Peter dan juga Josephine. Semasa diorang berkenalan ni kan, Josephine ni adalah janda dan dia ni mempunyai seorang anak lelaki. Tapi Peter ni dah suka sangat dengan Josephine, dia tak kira lah status kau apa, and then diorang pun bercinta dan diorang pun pindah dan tinggal bersama-sama di sebuah kampung. Masa awal-awal diorang bercinta ni, semuanya okey, semuanya smooth, romantik apa semua, tapi tak lama lepas tu hubungan diorang mula retak dan diorang berpisah. Masa Peter tinggalkan Josephine, Josephine ni tengah mengandungkan anak Peter. Sampailah pada 17 Jun 1973, Raoul Moat pun telah dilahirkan dan dialah kriminal yang Nina nak cerita kejap lagi. So, selama Raoul ni membesar, dia memang tak pernah kenal siapa ayah dia dan diorang memang tak pernah berjumpa. Even dalam sijil kelahiran tu tak ada nama ayah dia tahu sebab mak dia tak nak letak. Tak lama kemudian, Peter ni pun carilah Josephine ni balik, pujuk nak get back balik apa semua, tapi Josephine ni dah tak nak. Jadi sepanjang Raoul membesar, dia ada beberapa kali tanya dekat mak dia pasal ayah dia, siapa ayah dia duduk kat mana, nama ayah dia siapa, tapi mak dia tak pernah jawab. Mak dia memang tak pernah cerita apa-apa dekat anak dia sebab mak dia memang benci gila-gila dengan Peter. So Raoul ni dia rasa sunyi sebab dia cuma ada mak dan lepas tu dia tak tahu siapa ayah dia. Jadi akhirnya si Raoul ni mula mencipta imajinasi sendiri. Maksudnya dia mencipta siapa dia sebenarnya. Jadi dalam imajinasi dia tu, dia dilahirkan di Perancis dan ayah dia ni orang Perancis. Sebenarnya Raoul ni membesar dalam keluarga yang miskin dan mak dia pula ada masalah mental. Mungkin tertekan dengan kehidupan dia sebelum ni kot, sebab itulah dia jadi macam tu. Jadi dia membesar dalam keluarga yang agak bermasalah, kurang mendapat kasih sayang sehingga membentuk siapa diri dia di masa depan. Bila Raoul meningkat remaja, dia pun pindah tinggal dengan nenek dia, manakala mak dia pula dah kahwin lain tinggal dengan bapa tiri baru dia. Masa ni dikatakan Raoul ni memang seorang remaja yang bermasalah lah sebab dia suka bakar sesuka hati dia dan menyiksa binatang. Masa dia berusia 16 tahun, dia tak nak belajar lagi, dia berhenti sekolah and then next year tu dia pergi belajar karate. Masa ni dia dah mula ketagih ambil steroid, dia bina badan dia sampai jadi berketul-ketul, jadi sado macam tu. Bila dia berusia 19 tahun, dia pun mulalah bekerja di sebuah kilang dan masa ni hubungan dia dengan mak dia dah makin renggang. 5 tahun kemudian Raoul ni pun keluar dari rumah dan dia nekat untuk bina hidup baru dia tanpa keluarga. Selama 10 tahun ke depan, dia langsung tak kontak mak dia. Dia memang betul-betul menghilangkan diri. Mak dia pernah beberapa kali cuba kontak anak dia melalui Salvation Army, tapi dia memang tak pernah nak cakap dengan mak dia. Kemudian Raoul pun bercintalah dengan seorang gadis buat kali pertama dan hubungan diorang ni okey-okey je lah. Jadi perempuan ni pun memang suka dengan Raoul sebab bagi dia Raoul ni adalah lelaki yang baik dan juga seorang yang kelakar. So fast forward pada tahun 1996, masa ni Raoul dah pun berusia 23 tahun. Dia telah menyerang seorang budak lelaki berusia 12 tahun dengan menggunakan paip besi. Raoul serang budak tu memang ganas sampaikan kepala budak tu cedera serius, tapi budak tu bernasib baik sebab dia hidup. So dia pun telah ditangkap dan dihukum penjara selama 18 bulan dan ini adalah kali pertama dia masuk penjara. Selepas cukup tempoh dia dekat penjara, dia pun dibebaskan. Tahun 2000 dia kena tangkap sekali lagi sebabnya dia pergi serang seorang lelaki dekat pub dengan menggunakan botol arak. And then dia asyik kena tangkap dengan polis je atas beberapa kesalahan macam keganasan domestik dan juga penyalahgunaan dadah. Sampailah pada 3 Julai 2010 Raoul ni pergi ke rumah girlfriend dia yang bernama Samantha. Masa ni dia baru je beberapa hari keluar dari penjara tau. Dia datang ke situ, dia bawa senapan patah dan juga peluru buatan sendiri. Jadi dia pun tunggulah dekat depan rumah Samantha ni. Sampailah dalam pukul 3 pagi macam tu, boyfriend Samantha yang bernama Christopher ni baru keluar dari rumah Samantha. Masa Samantha hantar boyfriend dia dekat depan pintu, dia ternampak si Raoul ni yang tengah terpacak depan rumah dia. Jadi bila Samantha nampak Raoul ni pegang senapan patah, jadi dia pun jerit lah. So Christopher ni dia cuba nak protect Samantha and then Raoul pun datang dekat dan dia tembak sebanyak 2 kali dalam jarak yang dekat. Semasa Christopher ni dalam keadaan terhuyung-hayang, dah berdarah apa semua ni kan, Raoul ni
ni dia datang dekat dengan Christopher lagi dan dia tembak sekali lagi. Lepas dia dah tembak Christopher ni, dia kejar Samantha pula. So Samantha ni berlari masuk ke dalam rumah, tapi dia juga terkena tembakan di bahagian perut sebanyak 2 kali selepas Raul ni tembak dia dari luar tingkap. Sebenarnya ada sebab kenapa Raul ni tembak dekat perut Samantha tau. Sebabnya dia nak perut Samantha nanti ni ada parut, jadi dia tak boleh pakai bikini dan tunjuk perut dia tu dekat lelaki lain. Selepas dia tembak ex-girlfriend dia pun menghilangkan diri, and then Samantha pun telah diselamatkan manakala Christopher telah mati di tempat kejadian. Esok tu Raul ni call kawan dia kata yang dia puas hati sangat selepas dia tembak diorang berdua tau. Dia rasa segala beban dia dekat bahu tu semuanya hilang. Dan pada petang tu juga polis telah mengumumkan yang diorang ni sedang memburu Raul. Polis juga telah membuat penangkapan sebanyak 28 kali dalam usaha menjejak di mana Raul ni menyembunyikan diri. Masa dia menyembunyikan diri tu kan, dia sebenarnya pergi jumpa dengan seorang kawan dia ni lah. So kawan dia ni cuba pujuk Raul lah, dia kata better kau serah diri lah, at least nanti bila kau dibicarakan hukuman kau akan ringan. Tapi Raul ni tak nak dengar cakap kawan dia pun tinggalkan rumah kawan dia tadi. So kawan dia pun call polis, dan pada hari yang sama tu juga Raul ni pun call polis juga. Dia call 911 dalam waktu tengah malam macam tu, dan dia beritahu dia lah yang tembak Samantha dan juga Christopher. Saya tembak diorang sebab girlfriend saya curang dengan saya dan dia bercinta dengan polis. Dan sekarang ni saya tengah memburu polis-polis yang lain. So dari call dia ni, Raul telah mengisytiharkan perang dengan polis, dan bagi dia polis telah menganiayai hidup dia. Beberapa minit selepas dia call 911 tadi, dia ternampaklah ada seorang polis ni berada dalam kereta di roundabout Newcastle. Jadi polis ni bernama David, dan David ni memang tunggu dekat situ sebab itu adalah roundabout yang biasa penjenayah ni selalu pilih lah untuk melarikan diri. Jadi Raul ni pun drive kereta yang dia pinjam dari kawan dia. Dia pusing dekat kereta polis tu beberapa kali dan dia tembak polis tu sebanyak 2 kali. Polis tu pula tak ada senjata, jadi dia tak boleh balas tembakan si Raul ni. Kesannya dia telah buta mata akibat tembakan yang pertama. So David ni cuba nak mempertahankan nyawa dia sendiri. So apa yang dia buat? Dia buat mati supaya dia tak ditembak lagi. Selepas Raul dah pergi tinggalkan dia pun kontak balai polis ni dengan menggunakan radio dalam kereta dia, dan dia pun diselamatkan. Selepas 7 hari dari kejadian si Raul ni tembak Samantha dekat rumah Samantha ni kan, akhirnya polis berjaya kesan Raul dan kepung dia di dalam sebuah hutan. Diorang kepung dia dengan menggunakan 20 kereta berperisai dan seramai 40 anggota bersenjata. Operasi menangkap Raul ni merupakan operasi terbesar dalam sejarah Britain tau. Sebelum tu, polis ada geledah rumah dia dan diorang terjumpa beberapa nota bunuh diri, termasuklah nota kepada Samantha. Dalam nota tu dia tulis, "Sam, aku tak boleh hidup tanpa kau, aku rindu dan sayang kau. Mungkin sekarang kau akan sedar betapa besarnya cinta aku pada kau." Selain surat-surat tadi, polis juga telah terjumpa tali gantung yang disimpan di loteng rumah dia tau. So masa polis tengah kepung dia dekat hutan ni, polis cuba nak halang si Raul ni dari bunuh diri sebab dia memang dah tulis surat kan yang dia nak bunuh diri kan. Jadi ada seorang polis ni telah diberi arahan untuk tembak Raul dulu sebelum Raul ni tembak diri dia. Kononnya macam nak tembak untuk lumpuhkan dia lah. Lepas dia kena tembak ni, dia pun larikan diri sampailah ke tepi sungai, and then polis pun kejar dia lah. Masa ni Raul pun terjatuh, and then dia pun aculah senapan patah dekat kepala dia. Dia ugut polis jangan datang dekat ataupun dia akan tembak diri dia. So polis pun tersidar dan tersadarlah dekat situ selama beberapa jam untuk pujuk Raul ni serah diri dan jangan bunuh diri. Ayah dia Peter tadi tu kan nak bercakap dengan dia buat kali pertama, tapi polis tak setuju. Bagi polis benda ni terlalu berisiko dan polis risau kalau Raul tak percaya tu ayah dia. Kan selama dia membesar ni dia tak pernah tengok ayah dia tak pernah kenal ayah dia. Tiba-tiba pada hari tu nak mengaku kata ayah dia. So mungkin Raul ni tak akan percaya, dan mungkin Raul ni fikir lelaki tadi tu dihantar oleh polis untuk umpan dia je. Tapi Raul ada juga minta dekat polis untuk bawa Samantha datang dekat situ, tapi polis tak bawa juga sebab yelah tetap juga berisiko sebab sebelum ni kau pun dah tembak dia pun duduk dekat hospital, takkan kau nak bawa si Samantha tu datang ke situ lagi untuk risikokan nyawa dia kan. Jadi permintaan Raul ni minta Samantha datang kat situ ditolak oleh polis. Dalam pukul 11 malam macam tu, polis pembawalah air dan makanan untuk si Raul ni makan. And then pada pukul 1 pagi masa diorang tengah kepung dia tu, hujan pula guys. Masa ni polis agak penat jugalah, tapi diorang ada tukar shift. Jadi mana-mana polis yang dah kawal awal sebelum tu, diorang akan bertukar shift dengan polis yang baru. And then dalam pukul 1.15 pagi macam tu kan, Raul ni kata dekat polis, semuanya akan berakhir pada malam ni juga. Setelah 6 jam dia dikepung oleh polis, akhirnya dia pun angkatlah senapang dia letak dekat bawah dagu ni. So polis ni fikir yang dia nak bunuh diri, diorang ni cuba nak halang dia dari bunuh diri kan. So polis ni pun ada seorang ni tembak si Raul ni sebanyak 2 das. Jadi 1 das ni terkena tangan dia, 1 das lagi tu tersasar. Walaupun dia dah kena tembak, Raul ni dia tak peduli sebab dia dah nekat untuk ambil nyawa dia sendiri. So dia pun tembaklah daripada bawah dagu dia, pang.
dia mati guys. Raul pun segeralah dibawa ke hospital, tapi bila dia sampai dekat hospital, dia telah disahkan mati. Kemudian polis pun telah keluarkan statement mengatakan yang Raul dah mati dan polis telah mengeluarkan kos sebanyak 1.5 juta pound sterling bagi memburu si Raul ni. Selepas Raul ni mati, ayah di Peter tadi tu pun buatlah confession dekat pihak media. Dia kata semua yang terjadi ni dialah yang bersalah, dialah yang patut disalahkan sebab anak dia membesar tanpa dia. Kalau dia ada di sisi anak dia, mungkin semua ni takkan terjadi dan mungkin kehidupan anak dia akan beza. Semasa hari pengebumian anak dia, Peter ni lah yang usung keranda anak dia dan dia lah yang hantar anak dia tu ke kawasan pengebumian. Awal tahun 2011, dua orang rakan subhat Raul telah didakwa sebab diorang ni lah yang membantu Raul mendapatkan senjata, cari Samantha dan tolong Raul selamatkan diri. Lepas tu polis yang kena tembak sampai buta mata tu, yang bernama David tadi tu kan, yang Nina sebut tu, dia telah dianugerahkan sebagai The Pride of Britain. Tapi malangnya pada Februari 2012, David ni telah menggantungkan diri dia di dalam rumah dia. So daripada keseluruhan cerita yang Nina cerita kat korang tadi tu kan, korang bayangkan kalau mak dia tu terima bapak dia, mungkin semua ni takkan terjadi. Mungkin Peter boleh membesar dengan figura seorang ayah dan si ayah ni boleh bagi kasih sayang dekat dia dan semua ni takkan terjadi. So bagi Nina, segala-galanya berpunca daripada mak dia sebab mak dia memang menghalang 100% daripada si Raul ni tahu siapa bapak dia. Even bapak dia cuba nak get back, nak pulihkan semua balik, dia tak nak. Tapi nak salahkan mak dia pun rasa macam entahlah, Nina pun tak tahu. Jadi Nina serahkan kepada korang untuk judge. Jadi Nina rasa sampai di sini sajalah video Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, make sure subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.